Negara-negara ASEAN kini bergerak seiring dalam memperkemas undang-undang kripto, termasuk Thailand, Vietnam dan Malaysia yang masing-masing mengemas kini kerangka regulasi mereka. Sekilas pandang, ia nampak seperti menyusahkan pelabur. Tetapi hakikatnya inilah perkara yang pelabur besar paling tunggu. Bila peraturan semakin jelas, risiko berkurang dan keyakinan institusi meningkat. Dana antarabangsa, syarikat Web3 dan pelabur profesional lebih mudah masuk kerana mereka tahu platform, token dan projek yang berpasti telah melalui proses tapisan yang ketat. Nak tahu step mula kripto? Join webinar percuma Ahad ni. Daftar sekarang di link bio kami. Regulasi juga membantu menutup ruang untuk projek scam dan pasukan tidak bertanggungjawab. Dengan lebih banyak kawal selia, hanya projek berkualiti dan berasas kukuh yang mampu bertahan. Trend ini menunjukkan Asia Tenggara semakin matang. Kita tidak lagi berlari daripada industri. Sebaliknya, mula membentuknya mengikut standard kewangan sebenar. Regulasi bukan sekatan, tetapi